ada sumber bagi tahu Salim Kunyit Kongkang, dia tak pergi Indonesia dah sekarang. Yes. Dia tak pergi Indonesia dah sekarang. Sebab orang kat sana ada puak yang tak puas hati dengan dia. Salim Kunyit Kongkang ada pihak tak puas hati dengan dia. Jadi dia tak berani nak pergi Indonesia buat masa sekarang ni. Sebab itu dah lama kalau kita tengok Salim Kunyit Kongkang, dia tak pergi Indonesia. Biasa dia akan pergi tau, dalam sebulan 2 kali dia pergi. Kali ni dia tak pergi Indonesia dah. Saya tak tahulah info ni betul tak betul. Tetapi kalau tanya dia, cuba tanya dia, kenapa dia dah tak pergi Indonesia dah? Kalau kau perasan, dah dekat 2 bulan dah dia tak pergi ni. Lepas dia balik itu hari dia tak pergi dah. So kenapa dia tak pergi? Dia tak boleh pergi. Sebab ada tak puas hati apa ke saya tak tahulah. Tapi tanya dengan dia, kenapa dia tak pergi Indonesia lagi dah sekarang? Dengan kata wanted. Wanted kes apa tak tahulah. Isap play ke apa ke, budak ke tak tahu. Tapi yang itu hari tu budak-budak lah. Dia cuba bela budak-budak. So bila meletup dekat sini, kat sana pun dah kecoh. Bukan kat sini je kecoh, kat sana pun kecoh pasal Salim Kunyit Kongkang ni. Pasal budak-budak, grooming, child grooming. Jadi dia tak berani pergi Indonesia, takut kena kutip ke, kena tangkap ke, tak tahulah. Baik, boleh tanya dengan Salim Kunyit Kongkang. Salim Kunyit Kongkang, engkau jawab. Engkau jawab, kenapa dah engkau tak pergi Indonesia ni? Kita nak tahu. Kan? Cuma itulah guys. Kadang-kadang kelakar tau. Ada satu puak lah, geng broker tau. Geng broker ni, ada salah seorang panel dalam geng broker ni pertikaikan. Sir, siapa bagi dia sir? Siapa bagi dia sir? Engkau tak layak lah sir tu. Dia pertikaikan sir. Tak habis lagi. Sir ni tak habis lagi rupanya. Tapi sekelakar melekit-lekit saya ketawa tau. Bila Salim Kunyit Kongkang masuk dekat dia orang, dia panggil Datuk Seri. Salim Kunyit Kongkang, dia panggil Datuk Seri. Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Seri. Tapi ni, siapa bagi kau sir? Siapa iktiraf kau sir ni? Nak panggil-panggil kau sir. Ada panel lain. Aku tak nak panggil kau sir lah. Aku panggil kau Papa Bomo lah. Kau tak layak lah pakai sir. Tak apalah, saya tak kisah pun kan. Kau nak panggil apa pun panggil lah. Tapi Salim Kunyit Kongkang, kau panggil Datuk Seri. Dia mana ada Datuk Seri? Datuk Seri tipu. Dia Datuk Seri tipu. Kau orang panggil sebab nak give lah tu. Bila orang kata kau orang ni gila batak give, kau tak mengaku. Tapi Salim Kunyit Kongkang kau panggil Datuk Seri. Datuk Seri, Datuk Seri. Itu kalau jumpa tu. Kelakarlah dia orang ni. Kan? Saling Kunyit Kongkang, tapi Saling Kunyit Kongkang terbaru dia mengaku, dia kata, mana ada? Saya tak pernah mengaku pun dia Datuk Seri. Birthday tu siap tulis, Datuk Seri Salim. Kenalkan diri pun Datuk Seri. Tiba-tiba bila sedar kantoikan, dia bukan Datuk Seri. Inilah kata, dalam, jangan ada dendam. Korang tak kenal sesiapa. Saling Kunyit Kongkang, kau tak kenal aku siapa. Baik kau buat pengakuan. Kenapa Salim Abdul Rahman tak pergi lagi ke Indonesia sekarang? Salim Abdul Rahman, kenapa sekarang tak lagi pergi ke Indonesia? Kan kau Sultan Pemurah, sebagi bantuan. Kan, sana sekarang tengah bencana. Sumatera ada bencana, kat Aceh ada bencana, kan? Kenapa kau tak pergi? Apa sebab kau tak pergi? Nama dah panas ke kat sana? Wanted ke apa? Itulah. Orang budak-budak tu, nak didik dia besar jadi orang yang berguna. Engkau budak-budak pergi buat isap play. Kan bodoh tu. Child grooming. Child grooming, guys. Bukan fitnah. Child grooming. Jumpa mak bapak budak tu, bagi tahu tak apa, dia akan sponsor pergi umrah. Nampak? Anak-anak tak apa, biar dia jaga, dia kata. Nampak tak? Gegamnya. Haram jadah.
Yes. Pergi tengoklah. Jangan percaya saya cakap. Kau pergi tengoklah. Kan? Itu hari VC. Ingat tak VC yang dengan Sir tu? Yang Sir bacakan mesej tu yang 3 orang budak tu. Tapi budak tu waktu tu dah belasan tahun lah. Indonesia ni budak-budak. Budak-budak. 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Child grooming lah. Orang susah pergi sana bagi tahu mak bapak tak apa, dia akan jaga, sponsor pergi umrah. Jadi mak bapak ni kau tahulah orang Indonesia kan. Jadi itu dia play. Geramnya aku. Aircon ni boleh VC lah. Lah boleh VC lah. Salim kunyit kongkang naik ke? Salim. Salim Abdul Rahman. Kenapa tak pergi Indonesia, Salim? Apa sebab? Boleh? Kalau dia live, tapi dia buta huruf, payah juga. Kau nak komen pun tak guna. Dia buta huruf. Kau komen bertubi-tubi pun dia tak boleh baca, gila. Kan? Tanya dengan dia. Kenapa dah tak pergi Indonesia? Dah wanted ke? Wanted kan? Wanted. Tak silap dia masuk kena pelangkong. Manalah kita tahu kan? Mana kita tahu? Mungkin ada orang nak kutip ke kan? Dia pun mungkin dah dapat information benda tu. Kan? Tahu dia takut. Hutan pemurah. Pedofil lah ya. Pedofil lah. Betul lah. Tapi ni lagi teruk lah kan daripada pedofil tu. Sebab dia grooming. Dia grooming. Child grooming. Dia panggil child grooming. Dia panggil child grooming.